Nak cuci fabrik e-wagon anda, mudah je nak buka. Kalau tiba-tiba korang rasa bosan dan nak beralih tema, korang boleh beli fabrik e-wagon ni secara berasingan. Ada warna kaki dan juga green army selain black. E-wagon ni boleh bawa muatan 300 kg dengan jarak maksimum 30 km. Korang boleh tengok frame ni sangat solid, diperbuat daripada aluminium alloy dan juga carbon steel. Selepas dah cuci ataupun selepas buang kotoran pada fabrik e-wagon, korang boleh pasang semula. Ikat dengan kemas di setiap penjuru. Wagon canggih ni didatangi dengan LCD screen. Korang boleh tengok suhu persekitaran, trip untuk tahu berapa jarak yang korang dah pandu, dan juga ada odometer. Manalah tahu nak jual second hand nanti, boleh tengoklah dah berapa jauh korang punya e-wagon ni pergi. Letakkan semula setiap skru pada 4 penjuru ni supaya wagon anda menjadi stable. Untuk model Whistle GT3 4WD, ada 4 brake di setiap tayar. Tiada wayar yang bersepah kerana semua wayar telah disusun rapi dalam setiap struktur e-wagon ini. Yang ni pula dah upgrade kepada tayar off-road sesuai untuk penggunaan outdoor dan juga heavy duty. Kita akan pasang siap-siap tayar pilihan anda sama ada standard ataupun off-road dari kilang. Bila dah lipat e-wagon ni, ada magnetic fastener untuk pastikan e-wagon kita dilipat dengan kemas. Lepas tu ada dustproof back cover, dijual secara berasingan. Battery back cover pun ada juga, korang boleh add on sahaja. Untuk yang tambah leather cushion seat bawa passenger, ada 2 poket kiri dan kanan untuk korang simpan korang punya leather cushion ni. Wagon ni sesuai untuk kegunaan harian, angkat barang dan juga bawa anak. Berat wagon sahaja 32 kg dan berat bateri 4 kg. Total semua 36 kg.